Hai, have a nice day. So, hari ini saya nak kongsi dengan anda berkaitan dengan side panel. Sebab ada yang tanya saya, maksud side panel tu yang mana? Okey. Jadi, side panel ni, untuk memudahkan anda faham, saya ada attach video dekat dalam saya punya video ni. Okey. Anda akan nampak satu panel dekat sebelah kiri yang saya tunjuk pakai tangan saya lah. Okey. Yang itu adalah dia punya side panel, bahagian side panel. Dan sebelah kanan tu pula adalah bahagian yang kita tak cover dengan side panel. Jadi anda akan nampak satu panel aluminium berwarna silver lah. Jadi side panel ni normally kita akan cover dekat ruang yang expose, yang anda mudah untuk nampak, yang mudah untuk tetamu anda nampak lah. Kalau macam ruang yang agak sempit ataupun ruang yang ada letak gadget, appliances macam peti ais ke apa, so the area normally tak ada side panel lah. Okay. Dan biasanya kalau anda tengok dalam saya punya quotation, kalau ruang kitchen anda tu memang perlukan side panel, maka saya akan letak side panel untuk bahagian kitchen cabinet anda. Okay, kalau ruang tu tak perlu side panel, jadi saya tak letak side panel lah. Jadi hopefully anda faham apa itu side panel. Anyway, saya nak kongsikan dengan anda ataupun nak maklumkan dengan anda, alright, yang mana kalau anda nak buat pemasangan kitchen cabinet aluminium sebelum hari raya, anda kena tempah awal daripada kita lah, sebab kita punya fabrication production cabinet dalam 3 ke 4 minggu. Jadi kalau anda nak dapatkan sebelum hari raya, maka anda kena tempah paling awal November ni. Okay, dalam beberapa hari lagi dah habis November, dan anda kena tempah paling awal pun selewatnya ialah pada bulan Disember. Okay, awal Januari sebenarnya boleh tempah juga, tapi agak lambat lah sebenarnya. Alright, so saya harap anda dapat buat tindakan dengan segera untuk DM kita, dapatkan quotation, dapatkan design, dapatkan consultation daripada mana-mana sahaja wakil vendor kitchen yang berdekatan dengan tempat anda. Dan ingat, untuk buat kitchen cabinet, make sure gunakan material aluminium supaya anda dapat jimat duit, supaya anda tak buat kena 2 kali, supaya tak ada lagi isu air dan juga anak-anak. Right, itu sahaja daripada saya. Have a good day. Bye.